Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Borak Sorak. Yes, Bersama aku Kai dan saya Syakir. kalau anda nak mendapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia yang menceritakan tentang perjalanan kelab-kelab yang bermain dalam Liga Super pada musim 2023, musim 2024-2025, ada cerita JDT, ada cerita Perak yang terkubur, Kedah Darul Aman terkubur. No. Itu cerita-cerita akhir berkenaan dengan kelab-kelab itu ditulis oleh fans-fans mereka sendiri yang digelar sebagai Jumaah Penggila Bola Sepak Malaysia. Dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. SORAK saja nak bagi banyak. SORAKMEDIA Sorak Media. Ya, saya Syakir. Macam biasa, kalau saya ada one demam. Okay, ada dua buku. Ini satu edisi tahun lepas. Edisi tahun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Ni masih bernyawa. Tapi saya suka design. Cantik kan? Dia nampak biasa, tapi dia macam mana Ada macam lepas kena pukul tapi kau still lagi pegang bola. Dia ada art dia lah. Ada art dia. Kau kena faham di sebalik art tu. Tapi nanti kita cerita. Design ni awak buat lah. Design ni saya fikir kan, saya hantar kat orang untuk buat. Okay, faham. Saya ada inspirasi, tapi saya tak nak cerita pasal buku tu dalam video ni. Dan kita buat satu cerita, satu video yang khas lah berkenaan dengan buku ni. Sebab hari ni kita nak cerita pasal kecederaan sukan. Kecederaan sukan. Kenapa kena sukan? Kita bola sepak lah. Sukan kita bola sepak lah. Sukan bola sepak lah. Sebab biasa orang main bola sepak, dia kalau tak ACL elite, ACL. Kalau nak buat podcast macam tu dengan Wan boleh lah. Dengan saya jangan buat. Sama. Aku punya punchline tu tak habis lagi. Dia kalau episod kalau dengan aku kan mesti nama Wan naik. Kita rindu lah. Kau rindu Wan Okay. Kita pernah bersama dengan Wan Pernah. Siap main game kan, tekan nama kuih. Sebab aku tak habis lagi punchline aku. Dia kalau kecederaan sukan ni, dia kalau tak sebelah kanan ACL elite, sebelah kiri ACL 2. Itu punchline aku lah. Kalau kau ketawa tu rasanya okey lah, boleh lah. Tak ada. Aku ketawa atas dasar kawan. Yang tengok ni kat bawah dia cepat sikit, jangan delay lama. Intro saja. Intro dah 3 minit. Tak. Kalau bercerita pasal kecederaan sukan di dalam bola sepak, biasanya kecederaan ACL. Apa nama penuh dia? Oi, jangan tanya lah. Aku daripada kecil tahu. Nanti kita panggil aku ada sepupu fisioterapi, nanti kita panggil dia. Acute cumulative long term. Mungkin. Betul. Tak tahu. Aku percaya kau. Kau dah percaya Aku percaya kau. Aku percaya kawan. Aku percaya kawan. Nama penuh kita tak tahulah. Kita bukan orang bijak pandai yang nak sebut nama penuh ni. ACL yang sakit apa tu, bukan tandori, urat keting, urat dia putus. Atau kepala tempurung tu tercabut dah, lebih kurang macam tu. Dia ada banyak kan, depan, kanan, kiri, belakang, betul? Ada MCL lah. Okay. Tak ada punchline, saya tanya betul. Yelah. Ataupun kecederaan lain yang biasanya dekat urat keting. Atau kecederaan lain, ankle. Hari tu yang bulan Jun Julai, Musiala ankle. Awak tengok? Tak tengok yang tu. Aku tak suka. Aku bila kecederaan cedera ni aku tak suka sangat tengok. Aku ngilu lah. Tapi kalau pergi hospital aku okey. Sebab aku tahu dekat hospital memang orang sakit je. Tapi kalau berlaku dekat atas padang ke, tempat yang sepatutnya berlaku, aku ngilu sikit nak tengok. Aku takkan kalau lalu dekat FYP aku macam, oh ini kecederaan sukan, ini patah terkiok ke apa semua. Aku memang jarang lah nak tengok. And then terseliuh ankle, patah jari jarang lah. And then patah tebu lah kan biasanya. Patah tebu. So bahagian paha dan ke bawah. Yang belah atas mungkin kadang-kadang jari tangan. Bila melibas kepala orang tu terkehil sikit. Header kening bahagian muka lah. Bahagian muka. Tapi jarang kat badan luka-luka tak ada kan. Kalau ke bola sepak cakam kan. Tapi ada, tapi sama sekarang dah tak banyak. Match EPL player apa, tim warna biru tu biru laut tu, Chelsea, Brighton ke? Brighton biru putih. Aku rasa Brighton yang player muda dia pakai besar iPod je. Oh, Shimpet. Shimpet. Kecil sangat tu. Dia
kecil gila lah. Aku tak tahu lah dia berani betul lah. Bahaya. Shin pad adalah salah satu alat keselamatan yang wajib dipakai untuk protect kita punya panggil apa ni? Betis. Tulang keting. Aku dah cuba masuk konten ke arah fisioterapi pula. Tapi okay. Bila kita cakap kecederaan-kecederaan tadi, aku dapat tahu yang kau dapat kecederaan sukan. Ya. Tapi bukan kecederaan yang kita sebut-sebut tadi. Dia lebih berbeza. Ya, betul. Kau ceritakan sikit. Kongsikan sikit lah apa kecederaan yang berlaku kat kau. Saya mengalami. Tapi kalau sebelum kau tu saja apa? Aku sendiri bila bersukan aku tak setakat ni tak ada kecederaan serius lah. Okay. Setakat lebam-lebam, luka-luka tu kena tapak. Injek teruk tak pernah? Injek teruk tak ah. Faham? Dan disebabkan itulah aku sekarang macam takut sikit nak main bola. Jarang nak main bola padang. Futsal pun macam jarang-jarang. Sebab takut cedera. Betul. Sebab nak cover insurans tu mahal. Kalau kena ACL tu nak recover 6 bulan. Sebab kita yang pakai yang package paling murahnya 6 bulan. Kalau yang mahal mungkin 3 bulan 2 bulan dah recover kan. Tu betul-betulnya 6 bulan. Itu pun 6 bulan, selepas 6 bulan ngilu-ngilu lagi. Ini aku dengar orang cerita lah. Yang betul-betul recover setahun baru betul-betul. Tapi lepas tu dah takut-takut nak turun padang. Betul. Aku sebelum jadi kat aku tarik handbrake dulu. Slow-slow. So memang tak nak main bola terus ke? Main santai-santai? Aku tengok team lah. Opponent lah. Faham. Dan tengok team juga. Kalau dapat team yang kompetitif sangat, aku macam okay lah, pergi lah. Main dulu. Main lah nak menang. Sanggup main 2 minit, bayar RM25 sanggup. Daripada main jadi teruk balik. Kalau nak menang, pergi dulu. Aku support daripada belakang lah. Sebab biasanya kalau team yang kompetitif ni, dia akan main agresif. Lagi satu, kalau opponent tu kita tahu memang ada sejarah yang suka sliding tackle, menapak kaki orang, main agresif. Aku macam okay. Kalau main pun, kalau dia agresif je aku macam ambil bola. Silakan. Faham. Daripada aku menggadai nyawa aku. Betul. So that's why antara faktor aku kurang sikit lah di usia-usia pertengahan usia ni. Di pertengahan usia ni banyak tanggungjawab lagi. Betul. Itu aku lah. Aku setakat ni Alhamdulillah aku dapat mengelakkan daripada kecederaan serius daripada bersukan lah. Cuma kalau esok lusa kalau aku main pingpong tiba-tiba pengsan, aku tak tahulah. Itu lain cerita. Faham. Okay. Tapi kau Ya, saya. kongsikan sedikit kecederaan yang berlaku terhadap diri anda. Dia aku mengalami gegenang telinga pecah ataupun terkoyak. Sebenarnya aku pun still lagi confused. Doktor kadang disebut pecah, kadang disebut terkoyak. Tu bila aku tengok balik, aku panggil terkoyak lah, senang. Terkoyak. Bila pecah ni orang cakap, uish, pecah? Telinga kau pecah? Gegenang telinga yang pecah. Gegendang telinga ada 2 layer kan. Satu layer depan, satu layer kat belakang kan. Kau layer yang belah mana? Depan. Yang first layer. Yang first layer. Dia apa nama scientific dia? Tak adalah, kita tahu first layer, second layer lah. Inner area, apa, lupa lah. Ada lah. Ada. Tapi first layer tu lah, yang kalau kita korek tu, kita dah terasa dah layer tu kan. First kali aku nak ucap terima kasih dekat kau. Sebab aku nak mewar-warkan apa yang berlaku dekat aku ni. Sebab waktu tragedi dia berlaku dekat aku duk tengok konten-konten tak ramai orang yang mewar-warkan. Okay. Sebab biasa bola sepak kita main, orang tahu ACL, lutut, kaki, masuk pinggang dan ke bawah. Tapi bola sepak juga boleh membahayakan sehingga ke bahagian kepala kita. Gigi, telinga, kepala. Kita biasa tengok kening kan. Tapi kita jarang tengok telinga dengan gigi. Especially kalau siapa nak pasang braces, mesti doktor akan tunjuk bagi tahu kes-kes yang pernah terjadi kat braces. Antaranya orang main bola, dia pakai braces. Main bola, macam tadi kau buat tangan tu, orang nak shielding kan, dia tersiku satu. Kedua, dia nak pergi challenge bola, kena ni satu. Sebab dulu waktu aku nak pakai braces, waktu aku plan nak pakai, tapi aku takut. Tapi doktor selalu duk cakap, tu Sapi Rahim pakai relax je main bola sampai dah besar sekarang kan. Tapi tu pakai braces lah, aku nak go kita punya telinga.
Tapi bila kau cakap pasal braces ni, bila pakai braces main bola, dia bukan susah nak bernafas ke tak efek? Bernafas tak pasti. Aku tak pernah pula doktor mention pasal bernafas. Oh, okay, tak apa. Aku tak nak pakai sebab aku nak main bola. Aku takut terkena aku lah. Okay, back to cerita aku. Macam mana kau boleh... Sebenarnya aku bukannya kena pada game bola sepak, tapi aku terkena pada ketika main futsal. Okay. Tapi aku assume je dua-dua tu kejadian boleh jadi sama. So, okay, macam mana semasa kejadian tu berlaku lah? pada tu kita orang dekat asrama lah, court futsal college dekat bawah tu, ketika tu kami final exam, minggu final exam. Masa tu umur kau berapa? Form 4. Ui, muda. Oh, maksudnya umur 16 tahun. Kecederaan ni tak mengikut usia. Tak, once dia kena lah. Okay. Dan bagus juga kau tanya pasal umur. Setiap umur tu cara rawatan dia doktor akan sarankan cara berlainan. Okay, kejap lagi kita pergi. Okay. Ini aku nak tahu macam mana dia berlaku ya. Minggu kami exam tu, lecturer ataupun cikgu nasihatkan semua untuk turunlah pergi bersukan bagi badan fit, otak cerdas, minda cerdas nak fikir esok nak jawab exam ni. Okay, apa nama cikgu tu? Jangan. Kalau awak soalan macam ni 3 jam jadi. Okay. Sorry. Then kita turun main. Adalah kawan-kawan aku ni, dia bukan tak reti main futsal, dia jarang main futsal. So situasi dia, contoh aku macam ni, aku duduk di sebelah kanan dia. Aku nampak dia nak sepak dengan kaki kanan, so bola boleh menjadi menghala ke sebelah kiri. Okay. Aku duduk sebelah kanan ni, so aku relax lah. Pusing, menghadap, menghala nak gol. Sekali dia sepak ke sebelah kiri, bola ke sebelah kanan. Tak mungkin dia nak santai-santai, nak cincai-cincai ke apa. Saya gitu. Kaki dia bercabang ke apa? Dia bukan Faiz Subri. Habis dia lah. Tanpa sengaja lah. Tanpa sengaja. Kau masa tu kau opponent dia ke teammate? Teammate. Oh, teammate. Kiranya kita dah start main futsal, menghala opponent nak pergi attack lah. Nak pergi attack lah. Kau biar je lah dia sepak. Ya. Tapi kau dah tahu lah dia nak ke kiri, tapi sepak ke kanan. Ya. Dia jenis-jenis orang yang jarang main futsal. Tapi bukan aku dah cakap kaki bangku dia jarang bermain. So bila orang jarang ni, dia sometimes dia tak dapat tune dia punya kaki tau. Dia tak boleh predict kaki dia nak buat apa. Betul lah. Lebih kurang. Aku macam tu. So aku menghadap ni, aku duduk sebelah dia, belah kiri belakang aku, bola datang, puk. Betul-betul kena? Betul-betul kena. Level sakit tu macam mana? The best part is tak sakit apa. Oh, maksudnya dia sepak tak kuat lah. Sepak sakit tu sebab bola tu terkena kepala je lah. Tapi bahagian telinga aku, koyak tu tak rasa sakit apa. Oh. Sebab bila tanya doktor, dia just a cell macam kulit biasa kan. Tu koyak biasa je. Masa kau kena impact tu, kau memang tak ada rasa apa-apa. Satu rasa kena bola lah. Dia rasa. Tapi kau tak rasa berdengung ke? Berdengung tak. Rasa macam aku tak ada? Tak. Aku rasa macam gatal dekat bahagian dalam. So aku keep macam nak sentuh telinga aku, apa dalam ni? Kenapa rasa macam gatal lah? Itu exactly lepas kena impact tu, kau dah terus rasa gatal tu. Sepanjang kau bermain petang tu, dah rasa gatal. Aku tak duduk sakit apa. Aku main bola, pegang telinga macam ni. Oh, tapi gatal lah. Macam tu, kejap-kejap. Apa? Kenapa? Okay. Gatal tu bahagian dalam ni? Dalam telinga yang koyak tu. Okay. So malam tu cakap dekat warden, I want to go to clinic. Check my eardrum. Sekolah kat UK ke? Tak cakap Melayu lah. Saja. Okay. Pergi check, pergi klinik, doktor scope lah panggil benda tu tiap dalam lah. Awak punya gegendang ni terkoyak. Cakap, macam mana kena bola kat luar, gegendang terkoyak dekat bahagian dalam? That's the point. Engkau pernah tak tandas rumah tersumbat, engkau pakai panggil apa? Pump tu untuk nak tarik pressure dia supaya sampah ke apa turun kan? Same concept. Bila dia kena, dia tertutup semua lubang serentak, ada jadi pressure, dia vacuum doktor panggil. Bila dia macam tarik sekali gegendang kau lah. Ui. Terkoyak. Tapi 20%. Tak berdarah lah. Tak berdarah. Sebab dia hanya sel kulit. Ya. Yang tak ada isi.
Tak ada isi. Tak ada. Tak ada apa nama dia? Urat ke apa, tak ada. Tak ada. Bahagian kulit gegenang tu sahaja. Okay. Aku nak declare dululah, ini pengalaman aku dan penerangan kita mungkin berbeza dengan doktor. Kita tak tahu apa sel-sel dalam ni. Sebab aku berjumpa dengan kawan-kawan yang lain, dia kata pendengaran tu berkurang di belakang gegendang tu akan ada 3 titik ... apa entah, yang tu efek baru pendengaran berkurang. Untuk cerita aku, dia terkoyak dan pendengaran aku berkurang juga. Terkoyak tu 20%. Koyak jap. Kau boleh gambarkan koyak tu? Kau pernah tengok tak? Tak pernah tengok gegendang telinga terkoyak? Tak pernah tengok Kita try. Koyak tu macam koyak kertas ke macam mana? Dia ke terputus ke? Ni yang biasa. Okay. Aku patut beli yang tu kamera nampak kat TikTok tu Ini yang biasa lah. Nanti kau screenshot ke apa tu ni yang biasa. Dia macam sel kulit nipis sangat. Okay. So bila yang terkoyak, dia akan jadi macam ni lah. Oh ya, dia berlubang lah. Berlubang. Mana tadi yang clear? Tu ni. Ni yang 2D lah. Ni. Berlubang lah ni. Berlubang lah. So kau Kalau punya telinga sekarang berlubang macam tu? 20%. Yang ni aku tak pasti berapa puluh persen. Kalau ni 100%, yang ni maybe 40 kot. Aku punya 20, so kecil sikit lah daripada yang ni. Okay. Banyak kes lah. Ini nanti kau letaklah gambar, kesian dia orang tak nampak ni. Dia banyak kes. Yang ni aku tak tahu. Yang ni rasa 100% ke ni? Ambil kau. Uish. Okay, kalau setakat level 20% ni, apa kesan dia kepada kehidupan kau? Pendengaran aku berkurang. Sebelah kiri. Center of hearing tu beralih ke sebelah kanan sikit. Engkau pernah tak dulu ada setengah laptop yang boleh setting kiri kanan, ataupun earphone yang boleh setting kiri dengan kanan ni kan? Mana yang lebih kuat kan? Kau try setting ke sebelah kanan lebih 20%, kau akan rasa lah, ni berat sebelah kanan macam tu. So pendengaran aku belah kiri berkurang sikit lah, 20%. Okay, selain pendengaran, apa efek dia lain? Pada awal-awal tu ada setengah orang doktor cakap kalau antibody dia tak kuat, mungkin dia stability dia boleh berkurang. Pening. Ada cerita yang aku dengar, kawan tu main futsal. Dia tengah nak speed futsal, dia speed macam tak stabil. Dia depends pada orang lah. Faham. Tapi aku pernah lepas daripada main bola sepak waktu gegenang telinga tu, aku okey je. Maksudnya aku tak ada push sangat lah. Salah satu contohnya waktu kita main sekali lah dengan Ngarut. Waktu tu gegenang aku masih terkoyak. Tapi cerita dia, aku tak go for operation. Sebab sebab waktu tu 2018 baru form 4, doktor kata siapa yang bawah 20 ataupun masih muda ni, dan juga depends kepada orang, dia punya recovery proses dia, ada orang yang cepat, ada orang yang tak cepat. Maksudnya walaupun dah koyak, dia boleh bercantum balik lah. Dia boleh tumbuh balik kulit tu. Kulit-kulit ni lah. Kalau dibiar lama, dia akan boleh bercantum semula. Macam kulit-kulit biasa kita. Dia akan tumbuh balik. Tapi untuk kes kau ni, apa status koyak tu? Dah bercantum ke? Sebab ni daripada form 4 ni. Form 4 2018. Sekarang dah lebih 10 tahun ada. 2025. Dah 3 tahun, 7 tahun, tahun ke-7. So apa? So okay, 2018 aku final exam dan aku masuk internship, masuk bekerja. Okay, dah operate, pergi check pakar, doktor cakap okay, kita standby 6 bulan dulu. Saya tak nak operate awak sebab awak masih muda, takut nanti efek dalaman. Dia kalau operate, dia buat apa Dia ambil, tapi yang tu dah sampai ke yang cantum kat situ. Tapi yang tu dah sampai ke hujung nanti. Kita tunggu nanti soalan tu. Ada lagi. Sebelum itu. Okay. 2018 pergi check, doktor kata tunggu 6 bulan dulu, kita tengok macam mana dia punya recovery, nak tahu awak punya antibody dan proses recovery cepat ke tak. Okay, 6 bulan. Time tu kau tak kena demam ke, tak kena sampuk ke, tak ada? Demam, betul demam. Sebab gegenang on off lah demam tu. On off. Sebab gegenang telinga kita terbuka, bila kita mandi ataupun ada air yang masuk, dia akan terus ke belakang ni.
So berlaku infection dan kita mudah yang pertama yang paling basic yang demam. Tapi kalau sakit-sakit yang lain bergantung kepada antibody dengan apa yang ada dekat orang tu. Adakah ni yang orang cakap kepala masuk air? Tak. Aku macam berkecilkan sakit kau nak. Sorry. Tapi aku bangga sebenarnya. Kenapa? Engkau orang yang keempat cakap macam ni. Oh ya. Ni Syakir mana? Tu Syakir masuk air. Betul masuk air. Oh yelah. Aha. Maksudnya air tu boleh masuk ke telinga. Boleh. Dan menyebabkan infection. Boleh. Dan kau demam lah. Kadang-kadang kita mandi dia percik biasa pun masuk ke dalam kan. So dia masuk tu terus, kan dah tak ada layer apa, dia masuk ke dalam efek badan kita lah. And tiba-tiba demam. So, tapi demam biasa lah, bukan yang demam teruk, demam kuning ke apa. Kau tak boleh lah mandi sungai ke mandi kolam ke. Kau memang sensitif lah benda macam tu. Aku tak mandi kolam, aku tak pergi mandi sungai ataupun apa-apa aktiviti yang boleh masuk dalam telinga lah. Okay, aku nak masuk lagi. Nak sama ke perjalanan aku? 2018 habis belajar, 2019 masuk kerja. Masuk kerja, saya bekerja di airport dan dapat benefit tiket flight. Betul. Betul pula ya. So seronok lah pergi dengan kawan-kawan, pergi sana lah apalah. Kawan-kawan ajak pergi Langkawi. Langkawi ada apa? Pantai Cenang. Terlupa, gegana telinga berlubang. Mandi Pantai Cenang. Boleh terlupa. Mandi Pantai Cenang tu satu. Yang masuk dalam ni rendam kepala bagai air laut. Pasir masuk lah. Pasir tak pasti lah, tapi memang mandi tenggelam habis kepala. Yelah. Kan? Mandi. Jarang orang mandi tak tenggelam. Bosan ni. Tak pasal kepala jangan lah. Lepas tu esok fly balik ke KLIA. Memang ngam-ngam petang tu terus demam. Aku cakap astaghfirullahalazim, aku lupa lah pergi mandi ni kolam. Pergi check inspection doktor. Kali kedua doktor dekat sini lah, bukan pakar dekat Kedah. Waktu first aku kat Kedah. So dia check, ni demam biasa lah. Siapa suruh kena air kan, infection, tunggu dia demam. So baik pada demam tu lagi 6 bulan pula tunggu recovery. Bila dia dah infection, susah lah dia nak recovery kan, sebab delay kan lah. So aku pendekkan cerita, aku punya infection recovery nak kata tak tahulah buas ke apa, lupa kan, tapi macam malah nak layan 3 kali jadi benda tu. So okay, nak cerita sekarang terus lah. Tapi sekarang apa status telinga kau ni? Selepas kau dah apply kat OKU? Belum. Kalau tak saya dah parking depan. So 3 kali infection recovery sampai dah masuk tahun 2024, tahun lepas. Raya puasa, hari raya puasa. Okey, salah saya. Kau raya. So doktor cakap, awak ni dah banyak kali dia datang infection, lepas tu check, lepas tu follow up, ambil ubat lah apalah. Buat je lah operation. Okay, aku cakap buat operation ni. Doktor suggest buat operation. Masuklah yang kau tanya tadi, ambil kulit apa kan. Operation tu macam mana? Apa dia buat? Kau perasan aku punya, ni panggil apa? Ni cuping kan? Ni panggil telinga. Apa? Anak telinga. Tak tahulah sebut yang kecil ni lah. Kecil ni lah. Ni. Ni okay. Kau tengok belah ni. Oh, dia ambil situ sikit. Ambil sini sikit. Ambil sini. Tak tahu dia buat macam mana. Dia masuk kat dalam. Dia tarik macam tarik kulit kambing tu. Tak tahu. Kan kegendang kan nipis Dia tak sentuh langsung telinga. Maksudnya dia buat operation memang aku fully bius. Pakai kamera, pakai tools apa semua. Macam mana operation telinga belah? Ni belah ke? Mula aku fikir macam tu lah. Aku duduk kan, sama macam ni ada lampu, ya Allah. Macam Terminator terbelah kepala. Dengan sejuk kan aku tanya, doktor, operation ni nanti macam mana nanti awak disengatkan kepala, masuk satu batang kamera, satu batang untuk nak ni apa, dia satu lagi untuk batang cucuk ni lah. Dia kulit yang dia ambil kat sini dia akan cucuk keliling tu bagi luka, dia letak kulit baru, dia akan sembuh sama-sama. Jahit tak? Macam ni dia tampal? Tak jahit. Jahit cuma yang ni je lah, yang dia ambil ni dia tutup balik. Tapi
Dia luka kan, dia tampal. Maksudnya dia tak, tadi aku tanya dia tak potong tu, maksudnya dia tak potong. Tak ada. Tak ada, lalu lubang tu je lah, lubang telinga je. Aku dah fikir kalau kena macam tu. Tak ada. Kau tadi kau terfikir juga kan? Fikir, serius aku maksudnya terfikir. aku tak salah lah fikir macam tu. Yelah sebab kecil kan. Macam mana? Maksudnya dah adalah alat dia yang kecil tu. Dia masuk pakai teleskop ke apa. Memang power. Pakai kamera apa, dia masuk. Lepas tu dia nak jahit macam mana? Dia tampal saja ke? Pakai gam uhu ke apa? Seingat aku dia luka kan. Maksudnya luka kan maksud dia benda tajam ke apa, jarum ke apa, dia cucuk keliling dia, cucuk ambil kulit baru, tampal. Nanti dia akan sembuh sama-sama. Oh, macam dia sumbatkan je. Faham? Itu apa yang doktor beritahu aku. Kalau salah tu mungkin ada prosedur lain ke apa, sebab dia lain orang lain cara dengan lain kes. Ada setengah orang yang dia orang dah buat tampal macam tu tapi tak berhasil, benda tu tercabut. Sekarang alhamdulillah aku dah buat proses tu. Masa kau buat tu sekejap je lah. Berapa lama prosedur aku ni? Masuk hospital pukul 6 pagi, start pukul 8, habis pukul 1.30. Wih, lama juga. Lama 8, 9, 10, 11, 12, 1 5 jam. Berapa ramai yang handle kepala kau tu? Telinga kau? Oh ya, aku tak ingat. Tapi yang aku ingat masuk, aku rasa yang handle 2 lah, kiri kanan, doktor dengan dia punya assistant. Tapi masuk tu tolak aku 1, doktor 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang dalam bilik tu. Handle satu telinga. Kau pernah tengok yang macam scene masuk ataupun music video CSI punya scene. Kena tolak ni, lepas tu tengok dia. Lepas tu ya Allah, buka lampu. Betul. Aku masuk gelap, dia buka lampu. Ui, dalam movie siut. Aku excited satu, tapi lebih lagi kepada takut lah. Mesti dia cakap selawat dek. Dia suruh bismillah ayat kursi banyak. Sikit je ni, sikit macam cucuk macam kena gigit semut je. Tak, itu waktu sekolah rendah. Ni tapi lama lah, 8 sampai 1. Lama. Half day juga. Cakap pasal operation, sebelum operation, standard operation lah, dia suruh baca form, fahamkan isi nama apa semua. Bahagian yang paling takut adalah kesan sampingan. Yang pertama, boleh jadi apa-apa urat yang tersentuh boleh putus ataupun yelah tersentuh lah. Dalam tu kecil dan benda tajam dibawa masuk kan, terkoyak ke apa, boleh jadi. Yang kedua, kalau tersentuh, sebab dalam ni kan satu urat yang sama, kita punya dari otak sambung saraf muka dan ke bahagian badan. Kalau tersalah sentuh, boleh ganggu saraf muka dan aku macam orang kena stroke macam. Herod lah, muka herod. Itu panggil herod. Saya ingat lah. Betul je. Nombor 3 apa and ada efek darah. Takut terluka and darah luka tu masuk ke dalam dan yang tu lah. Tapi yang aku paling takut muka aku tu lah. Kau lebih kepada muka lah. Darah ke apa kau tak buat pot. Tak lah. Kau lebih menjaga image. Level takut lah kesan sampingan tu kan. Tapi dia kata kesan sampingan tu kalau jadi betul lebih kurang 6 bulan kot. Dia takkan selamanya lah. So sekarang itu prosedur tu tahun bila? Tahun ni aku operate baru lagi? Aku operate tu 18 Julai tahun 2025. 18 Julai. And then kena rehat 2 bulan, kemudian follow up balik perkembangan terbaru lah, tengok dia dah kering ke belum. Ogos, September lah aku follow up. Okay. Baru 4 hari bulan itu, 4 September. So apa perkembangan September? Alhamdulillah semua okey. Aku punya cantuman cantik, kering dengan elok, tak tercabut. Cakap pasal tercabut, dalam tempoh 2 minggu lepas pada aku operate tu, aku kan masuk rumah ni, pindah-pindah barang apa semua kan. Yalah, barang-barang semua ni kan berat. Aku angkat. Perabot lah, saya naik perabot. Pergi kat doktor, doktor cakap, Syakir, apa aktiviti yang awak buat sepanjang 2 minggu lepas pada operation? Saya tak main sukan lagi. Okay, bagus lah dengar cakap doktor lah. Saya tak jogging apa lagi ni. Angkat berat? Tak ada angkat berat, cuma saya pindah rumah. Awak pindah rumah? Barang apa semua macam mana? Saya dengan wife angkat lah apa semua. Awak angkat apa? Ni kursi, sofa, kabinet TV. Kena marah dengan doktor. You tahu ke? You tak boleh angkat berat tau. You kena rehat 2 bulan. Dia cakap, sebab kalau kita angkat barang, kalau barang tu berat, kita teran, dia tarik telinga
Dia boleh efek benda tu tercabut. Oh ya ke? Kalau kita teram macam berak kan, tengok Oh ya. Kalau kita angkat double ke apa, boleh efek. Aku dah takut, ya Allah dia. Sekali dia scope tengok, okay, cantik. Dia scope tu aku tengok kat skrin tu je. Ui, lega ni, sebaik tak tercabut ke apa. Padahal baru 2 minggu aku dah pergi angkat barang-barang apa, pindah semua barang ni. Besar ni tak ni memang dapat yang depan-depan tu. Yang best ni tu waktu aku pergi appointment pagi tu, dalam kereta aku tu ada kabinet TV yang paling berat. Aku cakap ke doktor, aduh, kabinet TV ada dalam bonet kereta tu, macam mana? Tak payah. Doktor tolong angkat. Doktor tolong angkat. 2 hari dalam bonet tak angkat. Wife aku minta tolong, worker minta tolong angkat dia. Ini masuk bulan kedua. And latest yang paling dengan doktor check, dia kata okay, dia dah kering dengan cantik dah. Oh lupa, sepanjang aku operate dengan telinga tu berlubang, waktu mandi ataupun apa-apa, aku tak boleh biarkan air masuk. So aku kena mandi pakai earplug. Kau pernah tengok earplug warna oren tu ataupun tahu yang kalau orang pergi menembak ke apa dia pakai. Yang tu lah setiap kali aku mandi tu. Punyalah nak jaga. Yelah. Tak nak air masuk kan. Once dia masuk, esok demam. Itu confirm side effect tercepat dia lah. Aku pernah ada niat kalau macam esok nak MC, tak nak pergi kerja ke apa kan, Cuba tak jadi pula. Kau berniat jahat. Tapi sekarang dalam tempoh 2 bulan, ada kesan positif yang kau dah mula rasa ke? Waktu setiap kali aku follow up yang infection recovery tu kan, ada tak buat test audiologi. So aku punya graf telinga tu pernah buat test audiologi. Tak tahu. Dia bagi satu earphone, dengar dia letak bunyi tit, kita kena tekan bunyi kan, tit. Sebanyak mana, macam kita test mata yang paling kecil kan. So buat, aku punya memang graf tu, yang ni memang turun kurang 20%, yang ni normal. Alhamdulillah lepas operate jaga apa semua, yang ni kembali normal. Tapi tak 100% sama. Okay. Tu cara dia test. Alhamdulillah. Tapi daripada segi kehidupan kau, maksudnya masa kau sebelum operation tu, kau banyak dengar belah kanan. So sekarang ni dua-dua balance lah. Balance, alhamdulillah. Baru ni try pergi ni M Nasir. Oh. Tiket complimentary. Ui. Maksudnya time tengok konsert ke, tengok wayang ke, kau tengok straight lah. Kalau sebelum ni tengok teleng kanan. Tak juga. Tak, aku pernah test. Aku masuk dengar audio kan, aku pejam mata. Aku tak tangan tu, aku punya center kan, tengok kat sini. Buka mata, sini. Oh betul. Memang betul beralih. Betul. Sebab lepas pada aku kena tu, aku pernah attend satu konsert Hari Malaysia kat Putrajaya. Faizal Tahir betul-betul depan aku. Aku pejam mata kan, aku try target, oh bunyi dekat sini. Saya dia pusing, dia straight je dengan aku. Dia punya audio tu lari sikit ke sebelah kanan. Kalau kau pakai earphone ke headphone ke, kurang lah. Dia takkan efek macam lubang tu jadi makin besar ke? Tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau dia waktu berlubang tu, kalau macam tu, dia memang dah berlubang, tapi dia tak infection, dia tak sakit. Kalau dia berlubang, waktu dia infection ada sakit, time tu kalau kau dengar bunyi kuat ke apa, dia akan efekkan lagi. Time kau sakit, time berlubang tu, macam mana kau korek tinggi Aku pernah korek, tapi aku tak ujung-ujung lah. Tak sampai korek kena juga lah. Pernah. Aku pernah sekali tu gatal tau. Aku letak tersalah ubat. Kan ada 2 ubat. Satu ubat untuk cairkan tahi telinga. Dia bersifat asid lah, dia mencairkan. Satu lagi kadang-kadang kita letak tu minyak safi lah, nak bagi cair sekadar korek. Aku pergi letak yang asid punya mencairkan yang tu. Terkena bahagian lubang luka tu. Ui, dia punya pedih menggelupu, aku tenang-tenang katil. Ui, sakit. Pedih kat, macam pedih dalam kepala lah. Betul. Naik urat ni. Ui, sakit. Aku pernah rasa benda tu 2 kali. Satu, aku salah ubat. Satu kali lagi, infection yang ketiga, pergi mandi sungai. Waktu tu baru kahwin, mak mertua ajak pergi mandi sungai. Takkan tak melayan lah. Pergilah ni. Faham. Tapi dah berniat lah. Contoh macam air terjun tu belah sini, so aku duduk macam jauh-jauh sikit. Biasalah air terjun percik, aku tahulah kuat mana kan.
Mana boleh tahan kalau air terjun pun. Kita nak mandi je kira. Betul. Dekat sikit-sikit. Oh lupa telinga sakit. Teringat Langkawi dulu kan. Esok tu demam. Demam juga. Tapi aku rasa sebab dia air kotor, bersifat air kotor kan. Tapi Dia punya infection tu dan sakit dia tu. Ui, if tangkap urat aku tenang-tenang kata sakit tu. kan berlubang kan. Tak telinga tak termasuk ke dalam ah? Tak pernah pula tanya Dia doktor. tak infection dia sebabkan wax telinga tu. Tak pasti. Tak pernah pula. Tak tanya adalah. doktor. Tapi yang aku tahu setiap kali kita mandi, telinga kita ni kan akan kembang. Okay. So mana-mana tai telinga yang cair tu dia akan keluar sendiri waktu kita mandi. Yang cair lah ataupun yang berkembang tu. Kau jenis Aku tak. kau jenis keras ke cair? Tak. Aku jenis telinga aku jenis tak produce banyak tai. Keras ke kering ke? Kering ke berayak? Berayak. Itu apa? Donat. Sorry. Aku teringat muka dia. Dengan topi dia, ya Allah. Sebab dia mesti ada efek kan? Aku Ada. terfikirlah mungkin kotor sikit lah cerita ni. Tapi yelah. Tapi betul. Aku borak dengan doktor. Aku tak sebelum ni tak pernah terfikir. Oh, ada orang jenis macam ni Ada orang jenis yang produce telinga yang banyak. Ada orang yang jenis produce telinga yang tak banyak. Ada yang jenis cair dengan ada yang keras. Kering lah. Kering. Tapi benda tu dia kata bergantung juga kepada aktiviti seharian dia. Kalau dia ni jenis yang tak banyak mandi, so kena kat kepala dan dia punya sel-sel tu tak berkembang. Bukan sel minum air susu berkembang tu. Dalam telinga ni kulit-kulit dalam bila kita mandi kena air yang banyak. So kawasan-kawasan telinga ni dia berkembang. So dia menggerakkan tai telinga tu lah. Oh, dia bergetar lah. So dia gerak. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Bertahu lah. Oh, tai telinga pun boleh jadi satu topik yang menarik lah. Sebab tu ada ENT. Betul? Ada belajar benda menjadah tu. Sebut pasal ENT 2 tahun aku kat Putrajaya. Kenapa up. Oh, Putrajaya. Aku 6 bulan. Aku Putrajaya aku fikir Madani. Bukan. Awak dah. Tapi sepanjang sakit tu ada kena makan ubat ke tak ada? Antibiotik standard biasa. Telinga. Time sakit saja ke atau memang non-stop kena makan, kena Tak ada. consume ubat tu? Tak ada. Dia tak ada spesifik ubat yang ni sebab dia bersifat recover sendiri. Oh. Kalau ada ubat pun just untuk paracetamol biasa tu nak bagi lawan sakit, dan antibiotik lah. Biasa kalau orang sakit sunat, nak sunat kan berkaitan dengan kulit kan. Kalau ikut pantang larang orang tua, jangan makan telur, jangan makan ayam. Ini sakit telinga ni ada pantang larang makan. Ada? Dia bukan pantang larang makan. Dia pantang larang aktiviti outdoor. Jangan mandi sungai. Alah. Tak ada makanan, tak ada. Jenis makan tak lah. Belasah ya. Aku ada kat tanya. Cakap tak ada. Tak boleh. Tapi aku dengar juga doktor dia cakap banyak kali. Oh, dia depend atas orang, depend atas antibody. Sebab dia kan kulit dalam. Yang dalam ni bukan bersifat, dia macam kita tak ada ubat di luar dan dia dalam dia lebih kepada recover sendiri. Faham. Doktor ada cakap ke ada je setengah orang yang lambat gila sampai 3 tahun nak tunggu dia punya kulit ni, tapi dia nak tunggu, dia tak nak operate, dia tunggu lah. Berapa kos masa kau operation? Boleh share ke? Yang tu pun dia cakap benda yang sama juga, bergantung kepada orang lah apalah, tapi aku kes kau RM58 dia. Hospital kerajaan? Hospital kerajaan. Sebab kes aku ringan dan aku tak ditahan ward, aku disegerakan, semuanya alhamdulillah dipermudahkan. Oh, lepas pukul 1 tu terus boleh balik? Ya, pukul 2.30 aku terus discharge keluar. Terus bayar RM58 je. Tapi aku dah tanya kat kes kalau yang private bergantung private RM3,000 paling murah aku pernah tanya. Aku pernah tanya lah maksimum harga yang pernah dikenakan dekat kerajaan. Dia kata kelas ketiga punya ni kot 500 je. Oh. Tapi kau RM58 kelas ke berapa ni?
Aku lupa lah dia sebut kelas 3 kelas 1 hari tu tak. Dia macam dia dibahagikan kategori sakit lah. Masa kau buat set appointment tu berapa bulan lah dapat? Susah ke senang juga? Sebab dia akan start tengok orang tu boleh recover ke tak. Maksudnya doktor akan follow up lah. Dia ni percaya dia ni boleh ke tak follow up. Sebab aku kan dah infection dan recover 3 kali. Doktor dah sampai dah kenal dah aku cakap. Tengok buku tu kan, buku rekod kan. Di level yang serius lah. Member tu aku cakap ni sampai dah 4 orang cakap, Syakir gimana hospital ni? Bos tu dah tanya dah mana hospital. Appointment apa? Appointment telinga. Ni Syakir masuk air ni betul. Baik. Betul. Kau orang keempat cakap macam tu. So perempuan-perempuan tu semua alhamdulillah semua settle. Then that's why lah aku nak menjadikan benda ni satu episod. Sebab aku tak ada reference nak menjalani semua benda ni. Disebabkan bola sepak, gegar telinga pecah, aku tak tahu nak refer siapa. Aku jalankan sendiri. Then that's why bila aku pun aktif dekat YouTube, ada kawan-kawan buat podcast, and aku pun berniat macam nak go banyak lagi lah podcast and platform yang lain. Aku nak bagi awareness. Bermain bola sepak bukannya hanya fikir pinggang dan ke bawah saja. Oh, kau beli shin pad, kau beli kasut yang ada stud elok, kau pakai kepala jaga kena tanduk lah apa tak. Once kena kat telinga, antara yang aku nampak kurang awareness lah. Bila aku cari dekat YouTube pun tak ada. Tak banyak telinga dengan gigi waktu bermain bola. Dan cakap terima kasih lah sebab berjaya menjadikan satu episod ni khas untuk kenangan saya. Ada apa lagi soalan? Ada satu nasihat untuk orang lain lah yang mengalami masalah yang sama dengan kau ke, atau yang belum, yang tak mengalaminya lagi, apa nasihat? Keselamatan tu fikir kepada satu badan lah. Bukan hanya fikir kita main bola sepak semua di ground, di bawah sahaja. Yalah, ada setengah situasi pun kita nak kena lompat pergi header, tanduk and so on. So benda tu kena berjaga-jaga juga. So benda tu antara journey aku lah. Aku punya gegendang telinga aku daripada sakit recover. Itu side yang aku cerita on recover, tapi tak cerita pasal perasaan. Pertama, rasa tension. Second, rasa Allah tarik nikmat. Ketiga, tak boleh nak buat benda-benda yang kita nak ikut kawan-kawan. Aku mandi air terjun tadi. Aku tak pergi mandi air terjun. Aku tak naik flight. Aku tak pergi ikut kawan karaoke. Kalau kau biasa travel kan, tak boleh pergi lah, telinga ni tak ada efek. Tapi jangan salah faham. Waktu telinga terkoyak tu ada waktu dia tak infection, waktu tu boleh je travel. Sebab 2023 aku pergi umrah, tapi telinga aku tak infection, dia still berlubang tu. Okey okey je alhamdulillah. Tapi waktu dia berlubang dan dia infection, waktu tu akan efek lah. Kalau demam tu berapa lama nak recover? Demam biasa je, 2-3 hari standard demam biasa lah. Tak adalah melepek ke? Tak ada, demam biasa alhamdulillah. Okay. Tapi benda macam ni dia ikut orang kan? Betul ikut orang. Ikut antibody orang. Betul. Baik. Terima kasih di atas perkongsian Syakir. Ada kawan-kawan yang buat podcast yang lain ke apa, beritahu lah. Saya nak mewar-warkan kepada kalau ada yang masalah yang sama, boleh kongsikan cerita diorang kot kan? Oh, lagi satu, awareness kan kurang dekat social media. Bila pergi ANT, ramai. Kenapa? Ni tersiku kawan. Sebab bersukan lah. Bersukan ada tak? Kes yang sama macam aku ada. Kes waktu budak-budak baby kecil ada telinga efek. Bukan majority lah, boleh kata 40% orang-orang tua. Sebab faktor umur lah apa semua. Tapi yang macam kes aku kurang. So that's why kita pun aktif pasal bola sepak kan. Sebab aku nak jadikan satu episod khas lah untuk kawan-kawan kita ke apa, nak tengok macam mana proses recovery tu dia buat apa. Sebab waktu aku kena tu aku tension, aku nak refer siapa nak tunggu doktor, kena tunggu tarikh appointment, nak tanya apa-apa kan. Lepas tu dah habis lagi 3 bulan. Recover kan appointment setiap 3 bulan. So once bulan kedua kau sakit, kau nak refer apa tak tahu. Kau ada pernah research ke player sukan, aktivis sukan ke yang ada masalah sama sebabkan bersukan? Tak ada. Player bola ke? Tak ada. Tak ada lah. Boleh kau tak ada role model lah. Tak ada. Tu yang kau cakap susah nak refer kan. Kalau braces ada lah banyak. Tapi bukan player bola sepak lah. Sukan yang lain pun ada. Biasa rugby.
Doktor pun tunjuk bila rugby tu dia pakai bracer, dia tak pakai dia punya cover tu, kena juga ya. Macam tu lah. Baik, itu saja perkongsian daripada anda. Sejuk kopi aku. Lupa minum. Terima kasih. Aku rasa tu je kot. Kalau korang rasa input ni, video ni bermanfaat, korang share dan dapatkan juga buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia di TikTok Shop Sorak Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye. Doakan Wan cepat sihat.